Kita hari ni. Ya Allah. Diam boleh tak? Kita hari ni kita pergi rumah hantu ya. Kenapa pakcik? Cuba tengok kat tepi tu. Tepi boleh tak? Cuba tengok kat tepi tu. Kenapa ni? Tepi tu. Saya buat apa? Sini. Ni pakcik Apa? ikut saya lah nak buat apa? Sangat merosakkan. Aduh. Okey kan? Jom kita masuk je. Jom kita masuk. Pakcik. Jagilah. Cepat oi. Kita siasat dulu. Cepat oi. Okey. Cerita lah pakcik. Okey. Pasal hotel ni pakcik. Pakcik, jom. Pasal ni saya ceritakan ni. Pada zaman dulu. Pendek kan? Aduh, pendek kan apa pula? Macam ni ceritanya. Pada zaman dulu. Pakcik boleh tak? Apa lu? Pakcik, elok lah pakcik. Cepat weh. Cepatlah cerita. Macam ni. Cerita macam tadi lah. Begini ceritanya. Banyak cerita ni. Dia tanya. Kamu nanya. Ini ceritanya ya. Pakcik pergi jalan-jalan ya. Pakcik pergi jalan-jalan. Pakcik ternampak ada seekor pocong. Jelah dekat rumah pakcik. Pakcik pun kata, pocong lah. Macam mana pocong boleh baik ni? Pakcik pun kata, mana balik ke kubur tu? Dia kata gini, kau pasti mati. Oh mati? Beli ke? Mana kau orang ni? Pakcik pun kata, oh, lepas tu dia bawa penyapu sekali. Dia bawa penyapu tu, di mana kat pakcik? Lepas tu pakcik pun ambil kayu melebong kepala dia. Lepas tu dia sampai dekat rumah pakcik. Pakcik, lepas tu dia pun bangun. Dia kata begini. Panjang cerita pakcik. Yelah panjang lah. Dia bangun. Cepat sikit pakcik. Dia bangun. Lepas tu dia kata, aku di mana ni? Pakcik pun kata, kamu di syurga. Kamu ni Macam nak. tu ya pakcik? Oh ya, pakcik dah. nyanyi. Dah habis Itu ya. Jom kita masuk. Okey. Kita masuk. Pakcik, tunjukkan. Mana pintu? Betul ni. Panggil pakcik. Kita ya. Ini adalah bilik dapur pakcik. Dia pakcik. Nampak bilik dia kata. Oh ni. Buat jom. Pakcik kenapa? Alah betul ni pakcik. Ni naik tadi. Okey jom. Nampak betul tu. Sangat merosakkan. Kenapa pula senyap pakcik? Kamu nanya. Asu tu apa? Okey, jom. Kayu je nampak. Kau dengar tak? Dengar. Dengar apa? Dengar apa? Kejut aku. Aku nak nampak ni. Sangat merosakkan. Tadi jadi pakcik. Ya, kata pakcik ke ni? Anak pakcik. Anak pakcik Anak pakcik dah. Aku rasa kan pakcik ni memang gila lah. Tak, bukan. Pakcik ni macam tak betul je. Kan? Tengok dia anak, bukan anak dia ni. Tengok ni. Ni anak patung ni. Iyalah. Anak aku dah pakcik. Bukan anak patung tu. Mana pula pakcik tu? Aku kat bawah. Dia buat air. Jadi kita saya. Sekarang gelaknya rumah pakcik. Yalah, pakcik ni kat asa. Sekarang kamu pergi tanda Aku orang. rasa kan pakcik tak payah api lah. Tak payah api. Mana pakcik? Tak ada pun. Hati-hati rumah ni, ada hantu. Mana? Ada hantu. Hantu tengkorak. Mana tak ada pun. Kau fikirlah dulu. Tanya. Kamu tanya. Saya tak tanya pun. Kamu nanya. Ini ada lagi ruangan. Bunyi apa? Saya tu upik pakcik. Ini dah loceng pagi hantu. Mana aku panggil apa? Pakcik. Pakcik, tunggu dulu. Apa? Saya nak pasang benda lah rumah pakcik ni, boleh tak? Apa hantu rumah ke kamera tu? Saya nak pasang benda lah rumah pakcik ni, boleh tak? Nak pasang ni?
kata nak pasang benda dalam rumah pakcik. Pasanglah pakcik. Pakcik tunggu kat luar Okey. Jom, kita masuk. Jom. Jom naik atas. Senyap dah pakcik tadi. Tak ada dah. Lepas tu ni dia buat apa kat luar? Mana bilik dia tadi? Pakcik you buka pintu ke tadi? Dari sini. Mana pulak dia ni? Weh, cepat. Nak ambil gambar ni. Tolong. Okey dah. Dah, sekali lagi. Okey, dah. Pergi, jom. Aku. Apa tu? Sebenarnya apa tu? Nampak aku. Takut. Hantu betul rumah pakcik ni. Baik kita keluar dalam. Kelapa. Rumah pakcik ni bukan hantu pakcik. Yelah hantu pakcik. Itu suami pakcik ke? Pakcik itu suami pakcik. Sekarang dah.